Baru-baru ini, pelakon dan pelawak terkenal Along Cham mengakui dirinya benar-benar terkejut apabila menerima satu rakaman suara yang didakwa berkait dengan isu kecurangan isterinya, Afrina Suhaimi. Along atau nama sebenarnya Muhammad Nizamuddin Ahmad, 42. Rakaman tersebut telah disemak terlebih dahulu oleh peguam syari'i yang mewakilinya, Muhammad Akmal Azman, sebelum diputuskan akan dibentangkan dalam prosiding di Mahkamah Rendah Syariah Sepang pada 3 Julai akan datang. Difahamkan, Along mengakui terkejut dengan kandungan rakaman itu dan menyatakan bahawa pihak Afrina juga tidak menjangka dirinya memiliki bukti sejauh itu dan menyangka hanya hal berkaitan bekas isteri yang dibawa ke muka pengadilan. Lebih mengejutkan, Along turut mengesahkan menerima gambar isterinya bersama lelaki lain ketika masih bergelar isterinya yang sah. Namun, semua maklumat dan bukti tersebut tidak datang dari pencariannya sendiri. Sebaliknya, hasil bantuan daripada individu sekeliling yang mengenali isterinya, termasuk bekas suami Afrina sendiri. Malah, Along berasa sedikit terkilan kerana perkara itu tidak dimaklumkan lebih awal, kerana baginya, jika kebenaran diketahui sejak awal perkahwinan, jalan cerita rumah tangganya mungkin berbeza. Baginya, segala bukti seperti gambar dan rakaman suara yang muncul secara tidak diduga itu sebagai pertolongan daripada Allah untuk memperkuatkan kes di mahkamah yang kini sedang berlangsung. Dalam nada sinis dan penuh makna, Along turut menjelaskan kini dirinya hanya menunggu plot twist yang bakal ditampilkan oleh pihak Afrina dalam prosiding akan datang. Kes ini dikaitkan dengan prosiding kedua pengesahan lafaz cerai taklik yang sedang berlangsung. Sebelum ini, Afrina pernah mendakwa bahawa rumah tangga mereka telah bermasalah sejak 2 bulan selepas perkahwinan dan mendakwa lafaz cerai pernah berlaku di luar mahkamah sekitar Jun tahun lalu. Untuk rekod, Along dan Afrina mendirikan rumah tangga pada 4 April 2023. Dalam perkahwinan kedua buat Along selepas berpisah dengan penyanyi Zila Sairon pada September 2016. Hasil perkahwinan terdahulu, Along mempunyai seorang anak lelaki berusia 14 tahun, Ahmad Daniel, yang kini berada di bawah jagaannya sepenuhnya. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga kemulut antara Along Cham dan Afrina dapat diselesaikan secara baik.